Look, kalau kita nak berkembang, kita boleh tengok negara-negara jiran kita pun telah mengambil langkah-langkah yang sama. Nah, kita nak cari bukan saja, tak semestinya diorang punya origin ataupun daripada mana mereka ada, katakanlah warna kulit mereka. In the end of the day, yang penting adalah mereka memboleh memberi sepenuhnya dedikasi and performance towards the national team, contribute kepada national team. Itu yang lebih penting. Jadi bagi saya kalau tanya saya sendirilah, my personal view, saya tak kisah dia datang daripada mana, apa kulit dia, asalkan dia ada darah, ada kaitan dengan Malaysia dan dia memberi sepenuhnya kepada pasukan kebangsaan. Itu bagi pandangan saya. Agenda driver yang dimasukkan oleh Coach Peter tadi tu? Apa ni? Agenda driver yang dimasukkan oleh Coach Peter tadi. Yang mana saya tentang apa yang Datuk Santok kata tu, adakah ada something? Saya rasa for the last, kalau kita boleh tengok for the last 2 bulan ataupun sebulan lebih, memang jelas ada gerakan-gerakan yang tak nak tengok benda ni berjaya. The main target di saya. Jadi untuk attack saya directly tak boleh. Pihak-pihak tertentu terpaksa attack JDT, terpaksa attack Liga, terpaksa main naratif dan sentimen pasukan kebangsaan. Sebenarnya saya. Now, saya gonna be very open. Saya akan teruskan dan continue membuat apa saya buat. Kalau katakanlah ada pihak tak puas hati dengan Liga, soalan saya benda yang sangat pelik. Macam mana anda tidak boleh menguruskan wang dengan betul, tidak menjaga kebajikan orang-orang yang bekerja dalam kelab, pemain, staf dan seterusnya, tetapi awak salahkan badan induk atau awak salahkan JDT? Benda ni tak masuk akal. Tetapi apa yang lebih tak masuk akal berkenaan dengan isu ni, macam mana penyokong-penyokong boleh terima cerita dongeng ni, sedangkan fakta tu dah jelas depan mata. Yang tidak menguruskan wang dengan betul adalah pasukan-pasukan tertentu. Macam mana dia boleh jadi salah kepada pihak yang lain? So itu satu berkenaan dengan Liga. Dan nak cakap Liga tak meriah. Now, setiap negeri ada pemimpin-pemimpin, ada pun watak-watak yang penting yang boleh memberi contribution ataupun plan, perancangan macam mana nak mengatasi ataupun macam mana nak improve pasukan dan kelab masing-masing. Apa mereka buat selama ni? Saya akan sentiasa bekerja, saya akan sentiasa teruskan apa yang saya buat adalah untuk improve JDT dan lebih fokuskan kepada progress. So di sini kita kena ada solution, because solution